Hello guys, hari ni aku nak review satu sedan turbo yang relevan. Ini dia Nissan Almera 1.0 VLP 2021. Yang ni kereta memang menarik sebab dia ada gabungan turbo, jimat minyak dan ada ciri keselamatan yang moden. So, jom kita tengok review dengan lebih detail pasal Nissan Almera Turbo 1.0 VLP. Dari segi enjin dan juga performance untuk Nissan Almera VLP 2021 ni, dia menggunakan enjin 1.0 turbo dan dia ada 3 silinder. Dari segi performance, dia menghasilkan 100 horsepower dan 153 Nm torque antara 2400 hingga 4000 RPM. Jadi pickup dia sangat mantap walaupun enjin 1.0. Dari segi transmisi, dia menggunakan Xtronic CVT dengan D-step logic dan dia ada mode sport. Dari segi pandu uji, pecutan yang sedap terutamanya bila kita masuk lebuh raya. Dari segi minyak, kereta ni memang jimat minyak walaupun dia pakai enjin 1.0 turbo. Dari segi luaran untuk Nissan Almera VLP Turbo ni, rekaan dia sangat-sangat moden dengan V-motion grille dan bentuk badan dia agak motorsporty. Lagi satu, walaupun dia variant VLP tapi dia pakai rim alloy 16 inci, ada 2 tone color. Lebih nampak premium berbanding dengan rim-rim yang kecil. Lampu depan dia versi VLP masih guna halogen mengikut spesifikasi. Untuk brake depan dan juga belakang, kalau brake depan ni dia guna ventilated disc, dekat bahagian belakang dia guna drum. Cukup untuk kegunaan harian. Bila kita masuk je dekat dalam ruang Almera VLP 2021 ni, boleh tengok dia memang sangat luas, sangat besar. Tempat duduk datang dengan zero gravity, semi bucket seat untuk semua variant termasuk VLP. Dari segi kerusi VLP ni, dia datang dengan leather seat yang ada 2 tone color, warna hitam dan juga warna grey. Dekat bahagian dashboard, ada 2 tone color, ada soft touch dan ada panel instrument dekat variant VLP. Dekat bahagian meter, dia menggunakan 7 inci full color semi digital display. Dekat bahagian screen information, ada 8 inci touchscreen, plus Apple CarPlay ada, Android Auto pun ada, dan dia ada beberapa port USB. Dia ada 3 USB dekat dalam kereta ni. Dekat bahagian depan ada 1, dekat bahagian tengah ada 1 dan dekat bahagian belakang pun dia ada 1. Untuk bahagian ruang bonnet dia sangat-sangat luas. Dia boleh muat 482 liter ruang bagasi. Tempat duduk belakang pun yang luas, so dia boleh memberi impak yang besar untuk penumpang yang dekat belakang. So untuk abang kakak yang mana gaji rendah nak cuba memiliki satu sedan Almera Turbo ni, boleh cuba sebab harga dia hanya RM53,780 untuk selling price. Dari segi monthly, kalau kosong full loan, monthly dia lebih kurang RM640 sahaja ikat loan 9 tahun. Abang kakak yang mana nak tanya dengan lebih detail tu boleh terus follow Carco. Jangan lupa like, komen dan juga share video ni, okey? Bye bye.